Let's jom, okey. Ni rumah dia. Ni rumah dia. Waalaikumsalam. Dah lama? Sihat. Dah lama? Oh. Nak jual ke apa ni? Dia nak duduk? sebenarnya dia nak jual, tapi dia tu sebelum jual dia nak bagi sewa dulu. Nak bagi sewa dulu lah. Rumah berapa puluh tahun ni? Dia tu dah dekat 2 tahun dekat rumah ni. Ni, 2 tahun ni. Oh, 2 tahun dah macam ni Sebelum ni ada orang ah? Dia duduk. Oh, dia yang duduk? Corner duduk. Corner tu dia tu bangsa. Oh, bangsa. Ini semua nak clear lah. Yang ni semua nak clear lah? Itu atas tu ada pokok nak clear. Mana? Oh, ada pokok siap ni. Atas tengok pokok. Oh, zoom sikit pokok. Dah ada pokok. Sini. So, tak ada apa sangat defect lah. Kalau kita tengok dari segi ni, defect tu tak ada sangat lah. Okay, cuma yang itu air masuk di luar, dia ada tu lah, kita tunjuk lah. Oh, okey, dia menyerap lah ni. Dia dah masuk. Memang dia setiap satu rumah. Okey, luar dalam lah. Luar dalam. Okey. Ini dia nak tutup plywood, plywood. Nak tutup? Nak buat kabinet baru lah? Tak buat. Oh, nak tutup je? Baik. Ini dia tanya boleh pasang balik ke tak boleh. Sebab dia pasang balik kat saya kena beli ya. Tapi yang ni boleh pasang balik ni. Tapi yang ni tak, ni semua kita tak nak. Dia suruh kita repair rumah ni Tapi sebab kalau yang ni, kalau dia nak repair, masuk colour saja pun boleh ni. Tak nak. Tak nak So yang ni open lah? Ni tak payah buka lah. Oh, tak payah buka. Baik. Yang green semua nak cat lah. Okey, grey cat. Yang itu grey saja. Yang dawai tak payah. Oh, dawai tak payah. Faham. Okey. Pintu semua colour cream. Semua colour cream. Okey. Semua pintu lah. Termasuk bilik apa semua lah. Sini semua putih. Luar dia nak kelabu. Kelabu. Grey juga lah. Faham. So dari segi yang lain, pipe dalam ni tak ada bocor apa lah. Tak ada apa Cuma repair defect. Macam